apabila murid tahun 4 perlu mengelaskan haiwan-haiwan yang bertulang belakang ni kepada 5 kumpulan berbeza, iaitu ikan, mamalia, reptilia, burung dan juga amfibia. Mereka diberitahu, diajar tentang bagaimanakah ciri-ciri haiwan tersebut untuk dikelaskan dalam kumpulan yang betul. Namun, tidak semua haiwan tu boleh dikelaskan kepada kumpulan yang betul. Ini menimbulkan rasa, mereka berasa keliru. Sebagai contoh, jerung. Bila kita tengok jerung, jerung bukan sahaja ada yang bertelur, ada juga yang melahirkan anak. Dan kebanyakannya bertelur, ada yang melahirkan anak. Jadi, ada dua tempat, mamalia ke ikan, mamalia ke ikan. Jadi jerung ni kita lihat, kita tahu dia adalah dikumpulkan dalam kumpulan ikan. Dan seterusnya adalah platypus. Platypus bernafas menggunakan peparu, tinggal di air dan bertelur. Dia kebanyakannya tinggal di air, selalu di air, di darat tu sekejap saja. Dan dia bertelur. Tetapi ia adalah mamalia, sedangkan ciri-ciri itu ada dekat burung dan ikan. Perasan tak? Dan seterusnya kelawar. Kelawar ni, ia bernafas menggunakan peparu, ada sepasang sayap, tinggal di darat. Dah memang confirm lah kat kumpulan burung. Tetapi rupa-rupanya dia mamalia. Ini adalah satu carta yang saya cipta, di mana vertebrata kita akan mula di sini, di bahagian bawah. Okay? Jadi contoh, kalau kita ada satu haiwan, vertebrata, kita akan asingkan dulu mengikut yang pertama adalah kumpulannya. Adakah ia bernafas menggunakan peparu ataupun insang? Kemudian kita tengok, kalau ia hanya menggunakan insang, ia adalah kumpulan ikan. Tetapi kalau ia menggunakan peparu, kita pergi ke atas dan kita tengok pula ciri yang seterusnya, iaitu berkulit lembap atau tidak berkulit lembap. Ini dah adalah ideanya yang saya kongsikan di sini. Okay. Ada 3 cara, iaitu kaedah cara bernafas, cara membiak dan litupan badan. Okay. Jadi kita tengok contoh kat sini, ular. Ular bernafas menggunakan lung ataupun gills. Lungs, peparu. Kemudian tiada kulit lembap. Dia bertelur dan ia mempunyai sisik, maka ia adalah reptilia. Kemudian kita tengok platypus juga yang kita risau tadi, yang pening tadi. Ia bernafas menggunakan peparu. Tiada kulit lembap, tidak melahirkan anak, tetapi menyusukan anak, maka ia adalah mamalia. Jadi dengan adanya carta alih ini, maka mudahlah untuk murid memahami dan membuat pengelasan haiwan vertebrata dengan betul. Carta alih ini dimuncul dalam beberapa kit. Yang pertama, papan utama. Papan utama tu dia ada gambar, kad gambar yang dekat depan ni kan. Kad gambar ni dia ada QR code, di mana kalau kita scan kita boleh keluarkan video. Jadi murid boleh gunakan untuk menonton video dan sambil tengok gambar. Dan kad gambar ini juga kita gunakan di papan utama untuk kita ikut laluan papan utama tu, yang sama juga kita letakkan bentuk carta alih tu, cuma ia lebih menarik lah, warna-warni, dan sekiranya kita letak kad yang betul di tempat yang betul, maka lampu mentol akan menyala. Ini baik untuk murid-murid yang suka pada hands on. Okay, dan seterusnya yang kad gambar tadi untuk murid-murid yang suka gambar, dan video adalah untuk membantu murid lagi. Dan sangat menarik bila mereka tengok video-video tersebut. Seronok kelas ni jadinya. Dan carta alih yang asal adalah carta alih print 1 tu juga boleh digunakan ketika menjawab soalan latihan. Dan ada lagi satu, iaitu 1MBT Apps, di mana apps ni, aplikasi ini kita digunakan di rumah sebagai pengukuhan. Dan 1MBT Game adalah satu permainan game untuk mengawal haiwan pergi ke kumpulan vertebrata yang betul dengan menggunakan Scratch yang saya cipta sendirilah. Pre-test dan post-test memang confirm, memang akan betul semua, sebab mereka guna carta tu memang takkan salah, insya-Allah. Jadi semua murid saya mencapai markah 100% betul. Dan dari segi intervensi sebelum dan selepas, dari segi respon murid, mereka mengatakan mula-mula mereka keliru lah, entah dia kata paus tu ikan lah, entahlah cikgu. Jadi selepas intervensi mereka lebih yakin. Mereka tahu yang paus tu mamalia. Dia tu kata, mula-mula mestilah cara bernafas guru. Dia tahu, nak bagi tahu kita yang mana dulu ciri yang akan perlu diutamakan. Saya juga melakukan perkongsian bersama rakan-rakan daerah lain dalam tempat saya. Mereka menggunakannya di sekolah, dan Jabatan Pelajaran Negeri Johor juga menggunakan idea saya ini untuk dibuat sebagai KIK di negeri tersebut, dan mendapat Best Paper Award dalam International Excellence Research terhadap idea carta alih itu. Saya mengambil langkah untuk mendaftarkannya sebagai hak cipta untuk mengelak carta alih saya ini daripada digunakan oleh orang lain. Saya jadi wakil Malaysia untuk program The Ki Hajar Dewantara Award 2024, dan alhamdulillah di sana saya menerima anugerah Favorite Nominees Award. Terima kasih.